Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda semua dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam misi Azman Ikan Bilis. Dipanjangkan usia kita, diberikan juga waktu untuk kita bertemu sekali lagi. Waktu sekarang pukul 7.15 pagi. Saya sekarang berada betul-betul di hujung North Port di sebelah sini, di Pelabuhan Klang. Sekali lagi saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya seorang pemancing rekreasi, bukan seorang tekong. Saya bernama Azman Ismail. Saya berada di Pelabuhan Klang ataupun Port Klang. Saya telah keluar dari pengkalan tadi dalam pukul 7 saya telah start enjin keluar. Terlebih dulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang telah sudi menonton video Azman Ikan Bilis, yang telah memberikan komen dan sebagainya. Berkenaan trip hari ini tak ada pasangan. Saya solo saja hari ini. Hari ini hari bekerja, ada waktu kelapangan saya keluarlah. Solo ni saya tak pergi jauh lah. Saya akan mancing di pintu gedung lah, tempat biasa. Okay, kita pergi yang di pesisir saja. Masih ada lagi liputan handphone lah. Kalau ada berlaku sebarang kecemasan kita masih lagi boleh berhubung. Okay, berkenaan air hari ini air tertinggi 4.7, yang terendah hari ini 0.6. Dari situ air agak laju juga. Kita sentiasa merujuk pada carta air yang dikeluarkan oleh Jabatan Hidrologi Malaysia. Bacaan air ni semua tempat tak sama. Port Klang tak sama, tempat di utara, di selatan, di timur tak sama. Okey, berkenaan angin kita menggunakan apps Rain Alarm di depan pintu gedung hari ni. Wah, not bad. Agak tinggi jugalah, ramalannya 8.2 knot sampai ke petang lah, sampai pukul 5 itu sederhana. Okey, nampaknya agak selamat. Berkenaan dengan hujan pula kita merujuk pada apps Rain Alarm nampaknya hujan banyak di sebelah pendalaman di daratan. Hujan tu turun ke pantai mudah-mudahan tak sampailah ke pantai. Nampaknya cuaca pencerah. Dan juga mungkin hari ini mungkin juga kita akan mancing di kawasan kapal parking. Kita nak tengok banyak tak kapal parking di sana. Ini dia anda boleh install juga Pine Ship banyak nampaknya kapal parking tu. Semua ada nama dia. Okey, ini apps Pine Ship Dah jauh juga kita hanyut ni. Sebenarnya kita nak ke utara sekejap untuk ambil umpan. Berkenaan umpan, hari ni kita ambil dalam 15 ekor sotong. Apa lagi? Okey, kita geraklah. Waktu sekarang 7.28 Mudah-mudahan anda tak bosan Saya cuba memberikan anda sedikit informasi. Jika anda ada rezeki turun di Port Klang, anda dapatlah sedikit informasi itu. Anda boleh lihat keadaan di persekitaran sini sama ataupun tidak apa yang saya ceritakan. Lagi saya cuba juga hari ni menerangkan serba sedikit berkenaan dengan tips memancing lah. Saya cubalah. Kadang-kadang saya nak bercerita banyak sebenarnya, tapi kadang-kadang masa tu tak ada, kelang kabut, tak sempat. Kadang-kadang terlupa. Mudah-mudahan kita boleh mancing dengan tenang, dengan aman, dan mudah-mudahan hasilnya lumayan dapatlah saya paparkan kepada anda ikan-ikan di Port Klang. Okey, 7.30 eloklah kita bergerak untuk mengambil umpan. Okey, 1, 2. Aku coba melempar manggis ku lempar, mangga ku dapat.
Zaman edan Uang tua Rabi perawan Iyan bengi nangis wae Amar kau wedi Akaro manoe Wedi deh Amanoe Cucak rawa Dawa buntute Oh buntute Sing ake wulune Yen digoyang ser Aduh penae Waduh enak tenan Zaman edan Sorakannya mana bos? Cucak rawa Rabi perawan Iyan bengi nangis wae Amar kau wedi Akaro manoe Cucak rawa Cucak rawa Dawa buntute Oh buntute Sing ake wulune Yen digoyang ser Aduh penae Yen digoyang ser Aduh penae One more time Yen digoyang ser Aduh penae enak Alhamdulillah kita hampir sampai. Waktu sekarang hampir pukul 9 pagi. Saya tengah pusing-pusing melihat keadaan air dan suasana laut. Okey, nampaknya kita punya sonar dah lama tak guna. Sonar kita tak dapat mengesan ikan di bawah. Kalau lama tak guna, dia kadang-kadang dia mereng sikit lah. Kita parking dulu berpandukan GPS. Okey, jauh tersasar. Okey Alhamdulillah kita dah sampai. Okey, 9:05 minit kita berjaya melabur kasau. Nampaknya sonar kita masih tak berfungsi. Apa nak mula ni? Banyak kerjanya ni dengan banglanya 4. Tidak apa, kita santai-santai saja. Saya akan setting bangla dulu nanti kan apa-apa kita ceritalah. Saya akan terangkan apakah tips ataupun panduan untuk video kali ni. Okey, kita akan menurunkan pancing kita yang pertama Okey.
Satu dah turun Nombor 2 sama juga berumpangkan sotong sotong. Alright, 2 dah diturun Kita nak turunkan sebelah depan pula. Rasanya saya nak turunkan spinning dulu sebab air dah mula berpusing sepatutnya kita sampai ke belik awal sikit lah. Kita dapat air balas lah, air piantan orang cakap. Air pun dah berhenti, boat pun dah mula pusing sikit So rasanya yang belakang tu nanti saya gantung, takut tersangkut Cuba baling depan dulu lah, buat yang mudah-mudah dulu. Kita turunkan depan dulu. Okay, saya nak pasang bangla sebelah depan dulu Alhamdulillah kita dah dapat lesen kita yang pertama pukul 9.53 di awal juga dari mesin spinning dari depan tadi Okay, kita dapat lah anak baguk anak baguk walaupun tak besar. Mana dia anak baguk lesen kita yang pertama, kita ambil lah. Okay, ikan pertama ni kata orang jangan dibuang lah, kita ambil. Syukur alhamdulillah ada juga hasil kita lagi walaupun tak besar. Anak baguk anak baguk yang kedua. Alright, anak baguk kita yang kedua Mana ibunya? Ibunya mana? Kita mengharapkan ibu dan ayahnya Pas ni kot, InsyaAllah. Panggil ibu panggil ibu. Nampaknya depan ada bunyi loceng Tapi tak besar lah, biasa-biasa je. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, nampaknya spinning kita dia rentap Tengok apa hasilnya. Alhamdulillah. Oh, sama juga. Anak baguk juga Anak baguk. Tapi rentapan dia kuat juga Alhamdulillah. Tambah sikit umpan. Penat juga menjaga 5 baru 1 belum turun lagi. Nampaknya kita punya sonar nampaknya menghampakan Betul-betul banyak anak baguk lagi Tu dia. Okey. Kita turunkan lagi. Okey, touchdown. Baguk lagi baguk. Waktu sekarang hampir pukul 10.30 pagi 5 pancing dah diturunkan, air pun dah mula laju Sebentar lagi spinning ni akan diangkat naik lah. Okey, kita akan menurunkan pancing kita, bangla kita yang terakhir Okey, dah siap di rebus batu. Sekarang kita menggunakan batu agak besar sebab hari ni arus pun agak laju. Antara komponen penting kita memancing bottom adalah tanduk. Ada orang panggil ragong lah. Ranggung ke lebih kurang, ataupun spreader. Tujuan dia untuk memisahkan antara main line dengan tali perabot kita terutama yang kita bermain bottom, arus yang laju. Kalau air yang dalam, kita memerlukan tanduk jenis ni Kebanyakan mancing di Port Klang lah, terutama yang main di tengah-tengah sini yang kedalaman melebihi 15 meter ke atas lah, dia akan menggunakan tanduk besi macam ni. Kalau yang bawah 15 meter, kita menggunakan tanduk straw tu lah. Tanduk ni dihasilkan oleh rakan saya.
Saya minta dia buatkan untuk saya juga. Saya minta dia buatkan untuk anda juga siapa yang berminat benda ni. Ini custom made dia buat tangan. Memang cantik buatan dia. Panjang dia pun panjang juga ni, dalam 2 kaki lebih. Ini yang terpanjang lah setakat ni. Okey, yang menariknya bahagian atas ni dia dibalut dibalut dengan insulation tape, dibalut, dibakar. Tak ada lagi ruang-ruang untuk tali kita tersangkut. Kadang-kadang tali benang kita ni mudah tersangkut di sini. Dan di sini juga di clip ni, silver clip ni ditaruh epoxy sini. Sama juga untuk mencegah tali kita terbelit. Kadang masuk celah-celah ni, buang masa kita nak merungkaikan dia. Yang belakang ni pun sama, dibakar dengan isolation tape untuk mengelakkan tali kita berpintal di sini. Dan juga ada ni apa ni, rolling swivel nanti senang kita ikat kat sini saja. Inilah dia, saya dah pasang ni satu. Batu ni agak besar hampir setengah kilo juga ni rasanya. Inilah rupa dia. Okey, kita pasang selalu ni, pasangkan perambut dalam 2 depa lah kalau air dah laju. Saya akan turunkan pancing yang terakhir ni sebentar lagi. Lepas tu kita akan tengok macam mana lah saya nak repair GPS tu. Jika anda berminat untuk mendapatkan tanduk ni, ada di Shopee AIBFC. Ada dalam tu, tak banyak lah, tak banyak. Dalam berapa biji je. Siapa cepat dia dapat lah, siapa yang berminat untuk dapatkan tanduk anti sangkut ni. Harga dia pun boleh tahan mahal lah. Barang-barang semua dah mahal sekarang. Hobi mancing sekarang pun memang dah cukup mahal Apa barang jugalah semua dah mahal. Ada tak? Ada kan? Oh. Ini pemakan Mana satu nak kejar ni? Ini agak besar. Relax. Ini dia. Bagus guys, bagus. Mak dia dah datang. Ini bukan mak dia. Ni kakak dia lah. Kakak bagus dah datang. Alhamdulillah. Yang ni pun ada ni. Ada. Ting. Kita tengok ada ke tak ada. Alamak. Duri saja. Okey, tu dia ikan baguk kita. Kakak baguk lah ataupun abang dia. Saya akan cuba repair sonar tu sementara kita mancing di sini. Lepas tu tengok keadaan. Kalau okey, kita pergi pindah lain tempat lah. Ini dia. Baguk. Bye. Hanya ada tarikan lagi Kakak baguk lagi kakak baguk. Dalam 10 lebih lah. Jangan lompat. Tidak lompat lagi duduk depan. Okey, tanpa buang masa kita turunkan mancing. Okey, waktu sekarang pukul 11 11 suku pagi. Setakat ni alhamdulillah lah. Adalah sambutan dari dasar. Cuaca pun nampaknya cantik Mudah-mudahan keadaan ni berterusan sampai ke petang. InsyaAllah. Kita dapat seekor ketanda
Biar dulu. Kena. Patas mangga macam ni. Kuari tokang ni, nyari bumbu. Betul. Kita tak nampak bumbu di bawah tu. Sekarang bumbu tak ada pelampung. Dia main heret saja. Itulah dia tadi betul-betul bumbu di bawah bot kita. Patut ikan tak ada salah satu sebab lah. Waktu sekarang hampir pukul 5 petang Hari tengah hari tadi langsung tak ada tarikan dari dasar. Saya dah berpindah juga 2-3 tempat. Tapi tak jauh dari sini lah, dalam 1 kilo, 2 kilo kawasan ni. Banyak bubu seperti anda lihat tadi. Betul-betul satu bubu di bawah saya ni. Patut pun saya punya mata pancing sini aja 3 putus bangla tu, nak kena sulam balik. Depan sana ada 2, 5 hari ni mata pancing terputus penat. Untuk kita setting balik semula dengan nak pasang tanduk, nak pasang dia punya silver clip, pasang balik tali perambut dan sebagainya, makan masa. Bayangkanlah rupanya bubu di bawah kita. Apa boleh buat sebab kita tak nampak kebetulan sonar pula tak berfungsi. 7 ataupun 7.30 lah kita angkat sahur lah, menghabiskan sisa-sisa perjuangan kita hari ni dan berangkat pulang. Setakat ni itu saja. Terasa penatnya menjaga 6 pancing dengan yang putus dan sebagainya. Pindah juga 4-5 kali angkat sahur seorang-seorang. Itulah dia. Siapa suruh pergi seorang-seorang Siapa suruh pergi seorang-seorang Alright, kita tunggu lagi. Mudah-mudahan ada hasil untuk dipaparkan dalam video kali ini. Okay, kita minum dulu.
Alhamdulillah. Lenteng ya. Pukul 6 petang ya. Kita dapat berjaya naikkan seekor anak pari lah. Dia tahan juga. You cicak ikan you. Waktu sekarang pukul 6.56 rasanya cukup sampai di sini sajalah misi kita kali ini. Sebentar lagi dah masuk senja Sorang-sorang di tengah laut. Waktu senja ni agak berisiko, tak ada teman-teman di sekeliling Kalau saya 2 orang ataupun ada bot di sebelah, boleh mancing lagi antara 2 ataupun 3 jam lagi. Tapi tak apalah, rasanya cukup sampai di sini. Lain hari kita datang lagi. Rezeki kita dah tertulis setakat ni je. Berkenaan trim hari ni, saya cukup penat cukup penat kali ni. Satu, banyak kali berpindah juga. Dan yang paling teruk kita punya pancing putus banyak kali putus. Rasanya 5 ataupun 6 kali. Terutama bangla yang di belakang. Yang tu yang banyak sangkut. Tahu dah puncanya. Rupa-rupanya ada bubu di bawah Bukan di sini saja, di sebelah sana pun ada. Di mana-mana ada bubu rupanya. Bubu sekarang memang advance dia tak ada pelampung. Besar bubu ni Dia tarik pakai winch dia tu, pakai mesin dia. 2 biji sekali Dia satu sini dia terus pelentang dan dia akan marking dan akan ditarik pakai gunakan adalah benda pencakar itu. Dan terus naik bubu tu betul-betul di belakang kita dia naikkan. Nasib baik tali pancing yang putus kalau bayangkanlah kalau bubu tu tersangkut pada kita punya sauh sauh tak boleh naik dan mungkin sauh akan putus jugalah. Oh, banyak kerja je. Itulah dia hari ni. Sebelum ni ada bubu tapi tak ada dekat sangat. Nanti bot kita bercium dengan dia punya bot Itulah kisah hari ni. Nak salahkan bubu tak boleh juga. Mungkin rezeki dah tertulis setakat ni. Panas dan mendung, tak ada hujan. Memang cukup cantik. Seperti yang sedia maklum, saya tak pergi jauh sangat Masih ada line telefon. Kalau nak ke tengah sana, tak berani Kita tak nak mengambil risiko Kalau ada rakan kompet, bot kawan sebelah ke, solo-solo pergi ke, mungkin saya akan terjah lah. Ok, kita tengoklah ikan Ok, inilah ikan kita Jangankan tidak, ada. Bukan tak ada, ada. Tapi kurang lah. Kurang pun tetap bersyukur. Alhamdulillah, awal pagi kita didatangi oleh anak-anak baguk banyak juga ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan lepas anak-anak baguk datang juga. Anak baguk juga lah, abang dengan kakak dia sepasang ni kakak dia. Ok, biasalah buat makan gemuk sikit ni. Ni adik dia. Ok, inilah keluarga baguk keluarga baguk. Mak dia dengan ayah dia tak dapat hari ni. Tak tahu dia pergi mana. Dan sebentar tadi ikan pari tapi tak besar manalah. Tapi memang sedap-sedap untuk buat bakar. Belah 2. Inilah dia hasil ikan kita hari ni. Alhamdulillah. Lepas laut saya ingin memohon maaf kepada anda semua. Tak dapat menyajikan ikan-ikan yang mega. Apa yang ada kita terima je. Saya ingin memohon maaf juga kalau ada salah dan silap saya.
ataupun tutur kata dan juga informasi saya berikan tak tepat. Teruskan menyokong video Azman Ikan Bilis. Sokongan anda adalah kekuatan bagi saya. Semangat tu yang menjadi penggerak untuk saya teruskan misi-misi dan membuat video ikan bilis samping melayan hobi. Dah berusia saya ni sebenarnya, usia pencen dah. Nak ikutkan tenaga dah habis, bukan habis lah, kurang. Dan tak ada idea lah nak cakap. Dan nantikan episod yang lain. Mungkin saya bermisi dengan kawan-kawan yang lain, mungkin di tempat lain ke, ataupun di tengah lah. Rasanya di tepi-tepi ni ikannya lah mungkin kurang dengan bubunya, dengan jaringnya, dengan pukat tundanya lah. Kadang-kadang kita dilema juga. Yelah, nelayan pun mencari rezeki, kita pemancing pun mencari rezeki. Tapi itulah persaingan amat-amat hebat. Di mana ada pemancing, di situ ada bubu dan tagan. Itulah dia. Nampaknya terpaksa lah kita mencari tempat-tempat yang jauh di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye bye.